Welcome to Collector Buzz, and this week kita ada 3 berita menarik yang menanti you guys. Antaranya, kad yang bernilai 80,000 berjaya di-pull dalam Collector live stream, and this is the first ever in Malaysia, iaitu Soulstone. Dan sekarang ni Soulstone tengah auction untuk RM55,000 dengan RM1,000 increment. Dan sekarang harga The Soulstone mencecah RM73,000 dengan 19 bit yang diletakkan daripada 5 user on Collector. Untuk lebih banyak lagi berita-berita tentang collectibles, jangan lupa untuk follow dan stay tune on Collector, Asia Pacific's premier live streaming platform for collectibles. So kita dah nampak LOTR buat 200 juta dalam 6 bulan. Final Fantasy buat 200 juta dalam 1 hari. Kalah box office bro. Adakah Marvel Comics, IP yang lagi popular daripada LOTR dan Final Fantasy, akan mencatat rekod sales yang lebih besar bagi Hasbro? Dan adakah kau berminat untuk belajar main card game MTG X Spider-Man bulan September nanti? Silakan. Dia mula-mula kita cakap pasal kebarangkalian dia untuk sukses lah. MTG untuk Spider-Man ni, aku bagi 2 contoh. Masa the last orang kata aku tengok ada game PlayStation ni showcase tak silap aku, dia tunjuk lah Ghost of Yote, dia tunjuk lah upcoming games yang orang memang hype gila. Tiba-tiba di ujung award tu dia ada special clip which is dia tunjuk Marvel Tokon Fighting Spirit. So game tu pasal yang macam Street Fighter tapi Marvel characters. Lepas tu legendary developer Axis yang buat 4x4 battle Royal Rumble. Aku rasa at least dalam gaming space kan, dia break the internet masa tu. Sebab orang gila-gila yang kaki Tekken, kaki Gang Fighting, kaki main Street Fighter, King of Fighter, kompetitif semua kan, Guilty Gear memang tak sabar. Tiba-tiba macam what? The guys yang buat Guilty Gear buat Marvel ke fighting game, semua hilang akal. Yang tu satu. Tapi game tu tak keluar lagi kan, so kita still maybe fine. Yang tu agak spekulatif lah whether game tu akan berjaya ke tak. Jom kita cakap saya game Marvel yang dah berjaya, Marvel Rivals guys. Meletup game tu, meletup gila babi game tu. So kalau 2 benda ni yang recent example lah bagi aku, kita nak dijadikan contoh. Dia tak ada sebab kenapa Marvel and dah bukan Marvel tu Spider-Man kan, yang ramai orang is favorite heroes and favorite world villain side characters, semua yang super gila Spider-Man memang banyak. Dijadikan itulah Magic Trading Card kan. Tak ada sebab kenapa benda ni tak boleh jadi sangat successful. Tapi yang sayangnya apa tau, kalau lah sekarang ni tengah phase 1, 2, 3 Marvel movies di MCU lagi meletup tau. Serius lagi meletup. Ni pun consider macam tengah zaman, bukan aku nak kejatuhan lah, tapi zaman yang ialah movie yang best pun susah nak buat kutipan kan. So maybe dia potentially patut boleh dapat lagi banyak, tapi tak dapat sebab the MCU duk fuck it up lah. Tapi itu pun dalam MCU duk tak best pun, Marvel Tokon tu pun dengan Marvel Rival pun betul. So I think is macam mana, Marvel ni is too big untuk kalau kau kata gagal lah pada buat trading card game tu. Aku rasa it's just a numbers game kan. Dia kalau orang yang tak main kompetitif macam aku incline untuk maybe nak collect cards yang aku suka tau. Bukanlah kita main secara kompetitif apa. Macam yang trading card Ultraman ni pun, aku je suka macam Ultraman Agul tu favourite Ultraman aku kan. Aku dapat dia punya card, so aku happy tau. So ada yang collectors dan ada yang macam Nick main kompetitif. Lepas tu Marvel pula, ramai orang minat Marvel, ramai orang minat Spider-Man. There's no reason kenapa tak boleh succeed tau. Tapi aku nak cakap sikit pasal aku punya nerd brain kan. Tapi kalau aku lah kan, kau nak buat Magic dengan trading card, kalau aku would have, aku faham kenapa dia pilih Spider-Man, sebab Spider-Man popular kan. Tapi concept wise aku would have done Midnight Suns tau. Semua yang dark magic demon side yang Marvel, kau bayangkan kau ada card
Kau dekat Shumagora, kau dekat Doctor Strange guys, kad magic Doctor Strange, Doctor Voodoo, Dormammu, Mephisto, kan, The Hood. Lepas tu siapa-siapa tak magic, Shumagora apa semua kan. So bayangkan as magic punya kad tu. Itu memang lagi best. Lepas tu dah kalau kau main dengan that supernatural side of Marvel kan. Contoh kau nak buat pergi cosmic pun boleh. Tiba-tiba dapat a rare Eternity punya kad ke, Death punya kad kan. Lagi gila kau. Tapi aku suka the konsep yang dia buat. Dia ada the Infinity Stones. Aku bayangkan apa tau. Kalau kau berjaya dalam hand kau, kau dapat the Gauntlet, kau dapat the Six Stones, basically effect dia boleh trigger. Dia cakap aku boleh suruh kau buat apa je. Aku nak kau berdiri atas tangan kau, menggonggong macam anjing 3 kali and kalah. And forfeit match. Match. Dan dapat kumpul semua stone dengan Gauntlet. Lepas tu untuk trigger effect kau just buat ni. Menyalak macam anjing and forfeit. Aku terus keluar dari kedai kot. Aku table. Babi lah. Kau tahu aku keluar dari kedai. Kau tahu. Yang the stones tu kan. Lepas tu kau bayangkan dia nak lagi menarik macam mana. The stones tu dia kena buat scarcity for the cards. Meaning tak banyak tau. So dia jadi macam mana? Kau jadilah macam dalam komik macam Thanos. So kau actually kena keluar pergi hunt tau. Batu-batu ni. Kad-kad ni. Jadi sebiji macam dalam komik. Memang kan dia have a chance untuk buat something yang sangat immersive lah. Tapi bagi aku tu lah macam dia Spider-Man ni, dia memang Marvel tapi dia macam X-Men tau, which is dunia Spider-Man dengan dunia X-Men dia macam dunia dia sendiri, banyak gila watak, villains, lore dia semua kan. Tapi di sini tu sayang lah sebab dalam Spider-Man barely ada any orang kata magic based characters tau. Lah tu macam magic dekat kan. So sayang lah kata. Hopefully dia kan nanti ada packs yang dia expand kepada other Marvel ni heroes ke apa ke series. Kalau dia buat Midnight Suns, kau bayangkan kalau aku dapat card Ghost Rider, aku boleh dah yang specialnya Ghost Rider apa kan. That's it, I'm done, thank you. Yeah, definitely. Don't worry Duan, macam dikatakan oleh designer Mark Rosewater dalam video tadi, this license collab ni is a multi-year, at least 3 tahun atau 5 tahun. So Spider-Man ni akan memulakan collaboration Marvel Comics dengan Magic the Gathering. Tapi aku sure tahun depan maybe kita dapat Fantastic Four punya expansion. And then tahun yang keluar filem X-Men, maybe kita akan dapat X-Men dekat game. So semua akan boleh sambung pasal diorang menggunakan OS ataupun operating system Magic the Gathering yang sama. Semua ada kad yang sama. So yeah, it's gonna be awesome. Avengers, satu Avengers pula Doomsday insyaAllah. Yes. Dia kena buat Midnight Suns tu. Sebab kau bayangkan dalam PlayStation, actually a couple of years back, dah ada tau dia buat game Midnight Suns, which is a card strategy game. Memang best gila. Game tu sedikit underrated. So, orang macam kalau Marvel games, orang macam apa game DC lagi best kan. Tapi sebenarnya Midnight Suns punya PS game tu memang best. So dia pun macam dia tactical strategi lah tu, kau kena play cards lah untuk buat kau punya skills, movement apa semua. Line up dia pun memang best. Kau ada segala Ghost Rider lah, Doctor Strange lah, Nico Minoru yang rare-rare sikit for the comic fans apa semua. So they definitely magic kan. They definitely should buat the Midnight Suns punya pack tu. Serius. Yes, tak sabar man, tak sabar. It's just a matter of time. Alright, so kalau korang berminat nak cuba Spider-Man dekat game ni, pergi any of the ACG events bulan September, Oktober, November, December ni. Hopefully Hasbro akan buka booth, demo booth, korang boleh try the demos and korang akan dapat one of the welcome decks. Check it out daripada Hasbro Malaysia. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.